525,000, 87,000, 123,000, 470,000. Banyaknya duit yang dileburkan oleh penjawat-penjawat awam dan swasta yang sebenarnya bukan tak ada duit, tapi tersalah leburkan duit. Inilah masalahnya bila kita ada duit. Perasaan ada duit ini menyebabkan kita terburu-buru nak gandakan lagi wang kita. Pesan mentor saya untuk lebih selamat, apa-apa jenis pelaburan yang kita lakukan, kena tahu risikonya, dan lebih bagus kalau kita memiliki aset bernilai yang berada dalam tangan kita seperti emas. Di tangan saya ini adalah aset emas iaitu 100 gram yang bernilai RM54,000 pada hari ini. Pada 3 tahun yang lalu, harganya hanyalah sekitar RM28,000. Bermaksud peningkatan emas bukan sahaja menguntungkan tapi selamat sebab kita uruskan sendiri aset emas fizikal ini. Secara purata, emas memberikan keuntungan 10%, tapi untuk 2 ke 3 tahun kebelakangan ini, harga emas dah melonjak lebih daripada 20%. Jika anda ada perancangan untuk bersara dalam masa beberapa tahun lagi, selamatkanlah duit anda. Jangan lebur sana sini. Alihkan duit anda ke dalam bentuk emas fizikal, emas berketulinan 999.9 di Public Gold. Public Gold adalah syarikat pengilang emas yang terbesar di Malaysia dan mempunyai 2 juta penyimpan emas yang semakin meningkat kerana kredibiliti Public Gold sebagai syarikat pengilang emas nombor 1 Malaysia. Selamatkan duit pesaran anda ke dalam bentuk emas fizikal, boleh isi borang biru untuk saya bantu anda langkah yang seterusnya. Follow saya untuk lebih banyak tips uruskan duit pencen menggunakan simpanan emas.